Ciri-ciri suami nars. Dia baru beli kereta EV. Naik sorang-sorang, langsung tak ada nak hantar ambil anak sekolah. Meanwhile, for me, yang hari-hari kena ambil hantar anak sekolah, travel jauh-jauh, dia suruh beli saga paling basic. And I'm the one yang nak bayar bulan-bulan nanti. Isi minyak, servis, etc. Dia senang-senang boleh jimat sebab charge EV dekat rumah je. Every time nak buat keputusan untuk spending yang besar, he always suruh buat decision yang sangat bodoh and tak berbaloi. Untuk dia sendiri, always the best. But for me, acah-acah kena ikut decision dia when I'm the one yang bayar everything. Another thing is, suka bagi janji-janji manis dan buat-buat lupa. Dulu kita orang ada beli rumah and I need to pay half. Then, kita dah jual rumah tu, semua duit jualan rumah dia makan sorang-sorang. Bila remind that I also paid half, dia keep on buat bodoh. Sometimes block WhatsApp. I just doa every time that Allah akan laknat dia, depan family dia akan always acah-acah sedih, saying that I'm the one yang demand. Then, dia akan pau family dia berpuluh-puluh ribu untuk beli apa yang dia nak. Same goes to me. Whenever dia hang out dengan kawan-kawan, dia boleh belanja kawan-kawan makan, but with me and our kids, dia akan acah-acah sedih, tak ada duit nak order makanan, and waiting for me to offer him foods. Bila nak bayar, dia akan buat-buat kesian, and macam tak tahu apa-apa. Then, when I'm asking for his food price, he will immediately give silent treatment. Sometimes, when I hear other people's punya husband treatment, only then, I realise I dah kena tipu betul-betul for 10 years. Yelah, kita ni perempuan cepat lembut hati, cepat kesian. And he always gaslight me. That's why I keep on follow and approve whatever that he did. Now, kita orang beli rumah lain. And dia always ugut, dia tak nak bayar rumah. And I need to cover everything kalau nak dia bayar rumah. Yes, I'm ready untuk cerai, but not ready to spend duit, hire lawyer. Every day just boleh doa je semoga Allah melepaskan daripada lelaki nars macam ni yang langsung tak nak bertanggungjawab ke atas family, mendera isteri secara keuangan dan emosi. Dan family dia sangat enabler. To women out there, think 100 kali before getting married. I dah kena tipu hidup-hidup for 10 years. Kena torture kerja teruk-teruk sambil lahirkan 2 orang anak, and yet I gain nothing from kerja teruk-teruk. No savings at all, hutang keliling pinggang. Meanwhile for him, boleh enjoy dengan hobi dia every day, boleh shopping and flex depan kawan-kawan, boleh hidup tanpa rasa berdosa, buat cerita depan family sambil kikis family berpuluh-puluh ribu. Nafkah batin memang kecundang, and yet dia ada hati nak try flirt dengan member-member.